Assalamualaikum, hi, welcome to another video. Hari ini kita ada bike yang menarik iaitu Polygon Colossus N8XE, iaitu sebuah e-bike daripada Polygon. Model ni tak masuk Malaysia, so kita nak tengok sikit. Cantik colour ni. Basically design dia memang samalah dengan Polygon Mountain Bromo dulu tu. So yang beza dia adalah dia punya spek. Spek ni tak ada kat Malaysia. First kali dia bagi Fox 38 factory, okay, Kashima. And then dia bagi Fox Float X2 Kashima, Dropper Fox Transfer Kashima, dan juga yang paling menarik sekali dia bagi Diore XT. Ni nampak ni DI2, okay, DI2. So full set XT yang DI2. So dia punya spek dia memang boleh kata high end lah punya spek. Dan color dia cantik mat. Color dia color hijau metalik. Dengan dia punya decals ni color macam krim ke apa ni, macam krim lebih kurang lah. Cantik lah, cantik. Memang cantik gila. Tapi untuk video kali ni saya bukan nak cerita pasal bike ni sangat, tapi nak cerita pasal fork punya PPF. Fork ni dia adalah fork 38 model tahun 2021 sampai 2025. So sekarang 2026 dah keluar model yang baru. Tapi model ni masih ramai lagi yang pakai sebab yang model baru tu masih baru dan tak banyak orang pakai lagi lah. So which is why saya decide untuk buat juga video cara untuk pasang PPF kit untuk Fox 38 yang ada dijual oleh Raptor sendiri. So saya akan letak dalam description, boleh tengok dekat Shopee. Sekali dengan yang model yang baru 2026 pun saya akan letak sekali. So boleh tengok. So ini dia punya kit untuk Fox 38 2021 sampai 2025 okay, sorry, yang ni saya tak edit lagi, patut sampai 2025 je, nanti kena edit. So yang 2026 dia design dia lain. Kita tengok yang ni dulu. So untuk fork dekat bike ni dia matte. So ini kita pakai matte punya PPF. And kalau kita tengok dekat diagram ni, kalau korang beli, korang akan dapat sekali dia punya diagram ni lah, instruction. So dekat kit ni ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nombor-nombor ni dia indicate dekat mana part piece tu akan duduk dekat fork tu. So dekat mana korang kena tengok gambar dalam listing Shopee, tengok dalam description. Dekat dalam gambar tu saya ada indicate nombor mana dekat bahagian mana. So korang boleh refer gambar tu dan juga instruction manual ni supaya korang tahu kat mana nak letak. So untuk comparison, ini model 2021 sampai 2025. Kita tengok model 2026 punya macam mana. Okay. So kalau kita tengok side by side, memang ada perbezaan yang banyak lah dari segi design dia. So kalau korang pakai fork yang model 2025, korang tak boleh pilih yang 2026 je sebab design dia memang lain dan memang dia tak akan fit. And macam biasa sebelum pasang kita akan bersihkan dulu. Yang aku guna sticker remover daripada DIY. Yang ni bagi aku yang terbaik, yang boleh mencuci dengan baik dan juga selamat untuk cat. Dia tak merosakkan cat. Okay, so aku memang guna yang tu. And then lepas dah bersihkan dengan sticker remover tu, aku lap sekali jalan dengan alkohol untuk prep the surface lah before kita pasang. First kita akan pasang dia punya lower leg dulu, which is nombor 1 dengan nombor 2. So dekat dia punya kit ni kita boleh nampak ni yang besar ni satu dengan yang ni yang kedua. So kita akan pasang yang nombor 1 dulu, which is lower leg belah drive side, iaitu belah kanan. So ini drive side, crank dekat sini. So yang belah sini, nombor 1 ini, nombor 2 sini. Kita pasang nombor 1 dulu. Okay, sebelum tu tips untuk alignment alignment lower leg ni kita akan ikut first kali yang line dekat sini. Ni yang bawah, bahagian bawah. Dan ini alignment point untuk bahagian atas. Sini ada nampak sini ada lekuk sikit. Okay, so kat mana dua ni? First kali yang belah atas is okay, daripada crown ni dia ada segi yang turun sampai bawah. So yang belah atas tu kita akan letak dia punya point tu, segi tu dekat sini. And yang bawah kita ikut dia punya drop out untuk front axle ni. Kita letak dia punya curve tu dekat bucu ni lah. So kita ikut dua alignment point tu, kita akan dapat dia punya placement dia cantik lah. So
So inilah hasilnya bila kita dah wrap. So kalau kita tengok yang alignment point tadi, nampak yang notch kecil ni dekat situ, dan juga yang bahagian bawah ni dia duduk elok, kemas kat sini, dan the whole piece should be okay lah, tak ada masalah. So kita akan sambung dengan yang lower leg lagi sebelah lagi tu. Okay, next piece yang nombor 3 iaitu untuk bahagian atas ni. Untuk piece ni kita align dia punya bahagian center dulu. So kita letak, bagi dia agak-agak di center. Kita tengok bahagian hujung ni dengan hujung ni, kalau sama kita okey lah tu. So the first thing yang kita buat adalah kita lock dia punya center dia. So macam mana kita nak lock? Kita akan gunakan tack solution. Kita spray air sabun sikit bahagian atas bagi dia licin. And then kita angkat je balik. Spray tack solution. Letak balik. Dan kita lock center dia je dulu. Kalau perlu adjust dia position balik, adjust balik. Dah cantik. Squeegee sikit. Okay, so dia dah lock bahagian center. So bila kita pakai tack solution ni, tengok ini bahagian yang ada air sabun yang tak ada tack solution. Bila sampai kat sini, nampak dia dah melekat. So itu function tack solution, kita mempercepatkan proses lekatan dia. Supaya bila sampai part yang tricky macam ni, senanglah sikit proses. So and then kita align bahagian tepi-tepi dia ni. Agak-agak dia tak adalah sampai hujung, tapi bagi dia cantik-cantik macam tu je lah. So kita squeegee bahagian atas dia dulu. Okay. Lepas tu kita buat yang bahagian sini pula. Bila bahagian atas, belah kanan dan belah kiri dah settle, baru kita tekan dia ke bawah. So tack solution, tembak dulu. Kalau korang tak ada tack solution ni pun tak apa, tak ada masalah. Biar je lama sikit, air sabun tu dah kering. Nanti korang tekan je slow-slow, dia akan melekat. Yang penting surface bersih. Kalau surface tak bersih, korang pakai tack solution pun tak ada function. Contoh dia tak lekat macam bahagian ni kan, kita pakai je heat gun, kita panaskan dia. Dah settle, melekat. So yang bagi dia lekat adalah bukan sebab dia panas, tapi disebabkan kita guna heat gun ni untuk mempercepatkan proses pengeringan dekat bahagian situ. So bila dia dah kering, bila kita tekan baru dah dia melekat. Next kita nak buat nombor 5 dengan 6 ni dulu. Piece nombor 5, cara dia adalah kita lekat bahagian atas dulu. Kita tengok dia punya line alignment atas ni, dia ikut curvature bahagian dekat dengan bearing headset ni. So ikut dia punya curve dia sama. Dan juga dia punya point hujung ni, dia tak terlebih ke sana ke, terkurang sikit ke sini ke lah. And then bahagian curve dekat sini, dia punya curve tu cantik je, akan duduk dekat macam ni, dia akan duduk sini je. Okay, so bila dah cantik macam ni, kita try letak dia okay. Kita squeegee bahagian atas ni dulu. So macam biasa nak lock, kita guna tack solution.
Okey, sudah lock yang ni. Kita buat bahagian depan ni pula. Okey, depan ni dah melekat. Yang lebih ni kita balut je ke belakang. So cara aku buat adalah yang ni kita dah tag dia kat sini, sudah dah melekat. Next adalah aku tag bahagian belakang ni. So yang bahagian hujung ni kita akan tag dia dekat belakang ni. Kita akan stretch dia sikit and then kita tag dia kat belakang. So spray sikit kat sini dengan belakang ni. Then stretch sikit. Dan lekatkan dia kat belakang. So kita squeegee bahagian belakang ni dulu. So the remaining area yang bahagian sini yang kita tak squeegee lagi, kita squeegee atas bawah. Dan last sekali yang ni kita tolak dia ke bawah. So yang ni dia terbuka balik tu itu biasa lah tu. Dia perlukan masa untuk dia healing. Macam kita jugalah, kita pun perlukan masa untuk healing. Salah satu cara yang boleh guna sebelum guna heat gun adalah kita keringkan dulu air-air dia guna kain. Kadang-kadang guna kain ni pun dah cukup dah untuk bagi dia lekat. Kalau dah guna kain tapi dia still tak lekat lagi, baru kita guna heat gun. Okey, kita dah siap pasang PPF untuk Fox 38 dan kita dah pasang balik bike ni. So hasil dia saya akan tunjuk dalam hujung video. So tunggu dulu. Thank you for watching. Siapa yang tengok sampai habis, terima kasih banyak-banyak. Jemput support channel ni, share dengan kawan-kawan dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Ciao.